Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazim Iqbal dari Sekolah Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, Kuching, Sarawak, YEB 1303. Baru-baru ini, Rancangan Pendidikan Malaysia telah membicarakan tentang 5 ciri murid sejahtera. Konsep ini amat penting bagi melahirkan generasi yang mampu menghadapi cabaran masa hadapan. Ciri-ciri murid sejahtera termasuklah beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Ciri-ciri murid sejahtera mampu mewujudkan masyarakat yang berani, berprestasi tinggi, bersemangat dan mampu menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. Akhir kata, 5 ciri murid sejahtera bukan sahaja memberikan impak positif kepada diri sendiri, namun memberi pelbagai manfaat kepada warga sekolah. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.